Hai Ampa, jumpa lagi di Mak Tok TV. Assalamualaikum semua sahabat-sahabat Mak Tok. Hari ni Mak Tok nak masak ikan keli belado cili api. Jom tengok Mak Tok masak. Ikan keli ni dah garing dah sebelah Mak Tok nak balikkan. Balikkan dulu. Tunggu usat lagi. Baru masak sebelah. Alhamdulillah, dah masak dah ikan kelinya. Nak diangkat dulu. Dah masak dah. Bawang putih, bawang merah. Mak Tok nak masukkan yang dah di blend. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai minyak yang lebih goreng ikan tadi je. Minyak dah banyak tadi kan, kita buanglah sikit minyaknya. Ni kita kacau dulu. Bawang besar, bawang merah ni, bawang merah besar 1 biji je yang besar tu. Bawang putih 3 ulas. Itu je. Cili yang di blend. 5 biji cili besar. 10 ke 12 biji cili api. Tapi kalau sahabat-sahabat nak pedas, sahabat bolehlah letak lebih cili api tu. Lepas tu sedikit belacan. Lepas tu letak 2 keping asam keping. Sekarang Mak Tok nak masukkan air sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan sedikit perasa, garam, gula. Alhamdulillah dah pecah minyak dah. Dah masak dah sambal ni. Dah nak boleh angkat dah. Kalau nak sahabat-sahabat nak garing sikit sambalnya pun boleh. Kalau nak basah-basah pun boleh. Suka hatilah, terpulanglah pada sahabat. Ada yang suka sambal garing, ada yang suka sambal lembab-lembab basah-basah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Mak Tok nak angkat dah masak dah. Nak letak atas ikan. Tapi kalau yang suka, sahabat-sahabat suka masukkan ikan dalam sambal ni digaul pun boleh juga. Dah siap masakan Mak Tok pagi ni. Ikan cili belado cili api. Jom Mak Tok nak makan. Teman-teman, sahabat-sahabat tengok teman Mak Tok makan. Tengok Mak Tok makan pagi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Ambil cili sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Makan dengan kerabu. Kerabu selom. Kerabu mentah selom. Ikan temenung. Kalau sahabat-sahabat nak tengok kerabu ni, cara-cara buat kerabu ni tengok dalam video short Mak Tok. Sedap lah.
Ini kerabu mentah ni, kerabu daun selom. Kerabu utara. Oh, garing macam ni sedap ni. Garing macam ni sedap ni. Tu sedap tu garing-garing macam ni. Yang keli ni kita masak kena bagi garing. Sedap sahabat. Mana yang makan ikan keli sedap lah kan. Tengah orang tak makan ikan keli ni. Alhamdulillah kenyang lah. Alhamdulillah sahabat-sahabat semua dah kenyang. Minum air dulu sekejap. Minum air sirap biji selasih. Alhamdulillah dah kenyang. Sahabat-sahabat semua. Terima kasih sahabat-sahabat semua sudi tengok video Mak Tok. Kita berjumpa lagi dalam video. Jangan lupa subscribe, like, komen, share. Jumpa lagi dalam video. Bye-bye.